Okey, ni telur ikan mayung yang dah dicuci bersih. Memang elok. So, jom kita buat telur ikan mayung masak lemak kuning. Let's go. Bahan yang pertama iaitu kunyit hidup. Jadi kita tumbuk bagi halus. Kemudian kita tumbuk pula bawang putih. Lepas tu kita tumbuk cabai melaka. Last sekali tumbuk bawang merah bagi halus. Nak kasar-kasar pun tak apa. Okey, ni bahan yang kita dah tumbuk tadi. Mula-mula kita susun telur ikan mayung elok-elok dalam periuk tak melekat. Masak lemak kuning ni tak perlu tumis pun. Semua bahan kita masukkan sekaligus. Kemudian kita masukkan air dalam satu cawan macam tu dengan santan segar 1 paket. Kemudian kita kacau-kacau sikit bagi dia sebati. Masukkan garam kasar secukup rasa dengan ajinomoto. Kemudian kita boleh buka api lah. Bila buka api, kalau warna tu macam tak kuning sangat, kita boleh tambah serbuk kunyit sikit. Api kena buka yang paling slow sebab kita tak mahu nanti telur tu dia pecah. So, inilah kejadian dia. Nampak penyelerakan dan sedap makan dengan nasi panas-panas ni. Okey, selamat mencuba.